Kepercayaan pada agama ni mahal tuan-tuan. Masalah iman. Nak kata sami'na wa amanna wa ata'na, kami dengar, kami beriman dan kami taat, bukan mudah. Ini cabaran pertama kita, iman. Ramai orang kadang-kadang dia akan tengok macam mana logiknya, macam mana munasabahnya. Tapi saya nak bagi tahu satu perkara penting yang kita letak dalam kepala kita, dalam akal kita, dalam hati kita. Bila mana datang daripada Quran, datang daripada hadis yang sahih, yang sebenar, maka kita beriman. Kita kena percaya. Membaca logik tak logik itu nombor 2, nombor 3 lepas tu. Jangan kira logik tak logik dulu. Siapa yang kata? Allah kata. Dan Allah tu sifatnya kun fayakun. Allah tu dengan kun sahaja boleh jadi apa sahaja. Kerana dialah Allah. Bersifat kudrat dan iradah ilmun. Bersifat dia mampu melaksanakan apa saja. Fa'alun lima yuri. Dia boleh buat apa yang dikehendaki. Poin ini paling penting. Macam mana kita nak pasakkan iman kita, yakin kita, kepercayaan kita bahawa kami beriman.